yang dia macam ni lah. Jenama ni kalau ikutkan, tak kisahlah Y ke H ke Z ke, benda ni kalau dulu betul memang banyak gap. Kita memang ada dua jenama yang memang kalau ikutkan Jepun lah, very yang kata trusted lah dalam pembuatan motor daripada segi kualiti. Tapi kalau sekarang ni anda nak kata brand C ni tak bagus, anda kena check balik. Kalau anda nak tahu, sekarang ni baru masuk dalam minggu lepas, jambatan tertinggi di dunia sudah dicipta di negara C, yang mana engineer Eropah pun, engineer Jepun ke tak boleh hadam macam mana nak buat jambatan tersebut. Tapi C buktikan benda tu boleh. Dan kalau anda tengok balik dalam beberapa siri geng-geng influencer terkenal yang dah pergi ke negara C ni, anda boleh tengok bahawa dia orang punya teknologi ni sebenarnya dah jauh menjangkaui teknologi-teknologi yang ada di dunia ni sebenarnya. That's why negara C ni dia tak goyang. Kau nak sekat dia punya teknologi ke, dan dia pun tak heran. Dia tak heran kau nak pakai FB ke, kau nak pakai IG ke apa ke. Dia orang ada dia orang punya platform sendiri. Dia orang ada dia orang punya teknologi sendiri. So itu yang anda kena kaji balik. Dan semasa kita nak beli zone test ni, saya pun ada tengoklah beberapa review Abang Hazri Kareta contohnya, yang mana dah pergi ke China, dia orang tengok sendiri pembuatan kilang zone test di China. Kalau tengokkan daripada review yang dia orang bagi dan juga apa yang kita tengok dalam siri-siri lawatan dia orang lah, memang kalau ikutkan zone test ni, dia punya part dia almost 80 to 90% adalah barang buatan dia sendiri. Dan dia sentiasa upgrade dia punya kualiti. Kalau daripada segi masalah spare part pun tak ada masalah, sebab dia tak perlu nak pergi ke third party untuk dia nak cari spare part. Jadi kalau dulu anda nak kata brand Y, brand H tu lagi bagus, kualiti dan sebagainya, sekarang mungkin anda kena check balik lah. Saya pun ni lah, bukanlah kita nak kata brand ni tahan sangat, tapi